berkata, saya ingin berkongsi satu petikan dengan anda bahawa barang siapa yang tidak menjaga dirinya, maka tidak bergunalah ilmunya. Daripada Imam Al-Ghazali, seorang tokoh Islam yang terkenal. Saya Nur Amni Fakihah binti Muhammad Fairuz dari Sekolah Kebangsaan Jawi, sekolah berprestasi tinggi. Kod sekolah saya ialah PBA 4013. Saya teruja untuk berkongsi tentang buku pilihan saya ialah Kisah 25 Rasul. Saya memilih untuk berkongsi kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Buku ini ditulis oleh Nur Taqwa yang merupakan penulis Malaysia. Buku ini diterbitkan oleh Darul Luqman dan terdapat 30 muka surat yang berharga RM5 di kedai buku syarikat Adam. Tema buku ini ialah seorang yang bijaksana dan berhati mulia. Watak utama dalam buku ini mengisahkan Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman mendengar berita daripada burung hudhud bahawa ada sebuah kerajaan yang besar dan mewah. Kerajaan tersebut diperintahkan oleh seorang wanita bernama Ratu Balqis yang tidak beriman kepada Allah, sebaliknya telah menyembah matahari. Nabi Sulaiman telah menghantar surat untuk mengajak Ratu Balqis mengikut ajaran Islam. Akhirnya, Ratu Balqis menerima ajakan tersebut kerana terharu dengan penghormatan dan kehebatan kerajaan Nabi Sulaiman. Walaupun hebat dan kaya raya, tetapi Nabi Sulaiman tidak sombong, malah menyantuni setiap tetamu yang hadir. Pengajaran yang boleh diambil dari kisah ini ialah walaupun seseorang itu berpengaruh dan berharta, namun dengan sikap merendah dirinya boleh menyebabkan orang sekeliling merasa dihargai dan dihormati. Pada pendapat saya, buku ini adalah bahan bacaan yang memberikan pengajaran dan tauladan kepada pembacanya. Saya sangat suka membaca buku ini semasa waktu lapang. Sekian, terima kasih.